Hari ni hari Sabtu puasa ketiga. Untuk korang yang baru dekat channel ni, selamat datang ke Aizat Osman TV. Dan untuk bulan puasa ni sebenarnya aku plan untuk nak buat daily vlog, the whole 30 days of fasting, 30 puasa Ramadan, 30 daily vlog. So macam apa yang korang tengok hari ni, semalam punya video. Okay? Kita beli emas, lepas tu kita charge kat situ. Memang lah dia parking dekat dengan pintu. Dan kalau korang perasan hari ni sound better sikit. Not now. Dan kalau korang perasan kali ni sound mungkin better sikit sebab aku dah pakai mic yang ni DJI Mic 2. So aku tak tahu sound dia macam mana. Kan semalam kita cakap nak cari kain untuk kemah tu kan, tak nak bagi merah. So kita tengah nak cari dekat apa ni Aeon Big Masa Maju. Kanan. Dalam Aeon Big Masa Maju ada jalan-jalan Japan. So Nagoya di sini. Sebenarnya Nagoya dalam Aeon Big ni agak besar. Boleh dikatakan semua benda ada semuanya kat sini. Nice juga dekat sini. Tengok. Besar. KT nak minta baju raya, tak dapat lah. Bila nak buatnya baju raya. Cari yang murah. Dia nak satu ke dua? Okey, dah beli. Kain warna putih RM80 jugalah. Kita tengok macam mana kita buat. Okey, kita dah sampai Bazar Ramadan Taman Melawati. Sekarang baru pukul 3.30, awal lagi. Parking pun banyak lagi. Sebenarnya Bazar Taman Melawati ni boleh katakan susah juga nak parking sebenarnya. Tapi walaupun susah nak parking tu, ada je orang. Tu tepung per liter tu nampak macam tak ramai lagi beratur tu. Ni kalau dah lewat petang dia jadi bukan-bukan dah. Kosong ni, nak beli barang pun senang. Aman dan damai. Tada. Saya boleh cakap ke? Saya senyap je pak. Tak dengar pun, mic ke saya? Oh, okey. Saya di atas lah. Okey, kita dah lapik dah. Ni putih. Ini belum. Sekejap, macam sama je. Oh, dia kurang sikit lah. Mai tinggal lu kak. Nasi ayam sambal hijau. Aku dah pasang dah. Ni, apa nama kain ni. Sebenarnya tak pasang lagi. Rasa macam tak ada beza sangat. Okay, so ni yang ada, yang tak ada kain putih. Ni tak ada beza. Ada. Sikit lah. Ni terang kan. Semalam korang tak nampak Ni aku. terang kan. Dah. Sini. Nampak aku tak? Ada sikit lah. Sorry, nasi ayam. Nasi ayam. Okey, sila. Timun semua tu kita dah potong siap-siap dari kedai. Ayam ni kita bawa seekor supaya kita potong dan letak terus dekat sini lah. So nasi ayam ni kita tak ada buat banyak-banyak, terus siap semua, lepas tu dah lipat. Lepas tu terus letak ke depan kan. Ni korang tengok. Letak sikit-sikit lah. Maksudnya kita simpan dulu.
Bila agak-agak dah nak habis baru kita top up. Sebab kita tak nak dia terdedah, dia akan jadi kering. Kalau dah potong ni, kalau terdedah dia akan jadi kering. Aduh, merah lagi kan. Ini pula adalah ayam sambal hijau. So yang ni set A, kita ada kubis mentah, timun. Ini kita punya sambal hijau. Okey. Kemudian kita akan bagi kicap. Kita akan letak macam ni lah. Okey. Ni daripada depan putih sikit. So timun dengan kubis mentah. Ini punya ayam. Ayam untuk sambal hijau ni pun kita goreng sikit-sikit. Kita tak naklah goreng daripada pukul 3. Lepas tu customer daripada pukul 6 pun dapat ayam pukul 3 punya goreng. Ini nampak ni. Pukul 4 lebih kita goreng, agak-agak dah habis. Lepas tu kita goreng. Kita ada bahagian dada dan bahagian peha. Kita pakai ayam potong 4. Baru kat situ. Tambah lagi. Ini nasi ayam tambah lagi. Okay, kita dah selesai shoot video tadi. Pergi jalan-jalan. Sekarang pukul 5.10. Dah 6.30 boleh balik dah. Main singgah lu bang. Nasi ayam. Hey guys, ni lah. Ui, nasi ayam apa ni guys? Jemput datang tau. Try. Main singgah lu bang. Go. Ayam kecil lah. Awak nak buka apa? Tahu lagi. Saya masak kat rumah. Berpeluh mak bazar kalau tak berpeluh. Uish. Korea King macam sedap. Boleh tak nak potong lain? Mana boleh potong line? Macam mana awak nak potong line? Uish, line dia sampai situ. Pakcik. Hey. La. Mana ni? Berapa bang? 3.5 okey masa hitam. Terima kasih. Atik ambil. Ya ke? Nasi ayam. Ya, nasi ayam. Terima kasih banyak. Memang peminat bang. Sedap. Padu. Berapa satu? 13? Ni bang Terima kasih. Dia pun champion ni. Dia tomato. Bas, Abdal, tak ada sana. Ada. Ni dia duduk sini. Harga mahal. Kencing RM30. Tu dia. Harga sebab US dollar jatuh. Kita turun. Baik, harga sama. 4 tahun dulu pun sama. Harga kita mahal. Harga kita mahal. Tengok panjang dia. Nasi tomato. Kencing RM30. Cek catering tu dengan kukus berry ni padu. Diorang ni memang kawan-kawan kita orang maksudnya selalu jumpa setiap tahun di Bazar Ramadan. Jadi dah biasa bergurau senda. Ni ayam gepuk top. Siap very good. Musa ni Abang Faisal ni bukan biasa-biasa punya ni. Awak bila nak champion. buat stand di muka awak? Jangan sampai aku buat muka besar-besar macam tu Okey, sekarang pukul 6. Kita dah selesai di Bazar Ramadan. Kita balik. Nanti boleh semayang. Lepas tu boleh bersedia untuk berbuka. Boleh apa? Apa benda? Boleh apa? Ini apa? Dah 5. Dah tak ada energi. Kita kena singgah air kelapa kejap. Aku kalau dapat air kelapa, selesai. Dah tak payah dah beli air manis. Air kelapa, no sugar. Ni ada kelapa lemon. Bagi kelapa lemon 5.
Razak. Dia dekat melewati jalan belakang. Saya kalau bulan puasa memang ada lah sini. Yalah. Ramadan dia. Hari sama je kan? Rami kan? Semalam saya pergi tengok tu. Dia satu hari je lah tu. Satu hari. 12 jam. 12 jam. Ya. Saya kalau selagi ada bazar kat sini memang singgahnya sini. Bos kalau buat live ke buat apa ni peminat setia akan tengok. Tak awak makan kan? Kita Iyalah. suka makan. Makan dengan cakap lah. Kalau makan Ori kan? Tak nak gula, tak nak air mata. Ya betul. Ni balik mana? Balik turun rumah lah ni. Balik rumah ni. Buka kat rumah. lemon. Lemon. Terima kasih. Saya kira datang lagi. Okey, terima kasih banyak. Selamat berbuka. Tak usah. Datang kan? Thank you. Bye. Sama. Yay, kelapa lemon is the best. No sugar. Selamat datang ke Ayam Sambal Hijau. Okay, kita dah tambah ni lampu ni lampu. Boleh lepak-lepak dekat sini, boleh makan kat sini, boleh more. Kat dalam pun ada banyak kerusi, boleh more. So sekarang dalam pukul 9, biasanya pukul 8 ke pukul 9 lebih tu biasanya memang tak ada orang sangatlah dekat area sini. Kita tunggu crowd more insya-Allah. Okey.